Bila jual tanah dan dapat RM15,000, perkara pertama yang Puan Aiza fikir bukan untuk belanja. Puan Aiza ni takut duit tu habis entah ke mana. Jadi beliau pun terus tukarkan duit tersebut kepada emas. Pada tahun 2023, Puan Aiza jual sebidang tanah dan menerima sekitar RM15,000. Masa tu harga emas sekitar RM331 segram. So tanpa berlengah, Puan Aiza segera membeli emas kira-kira dalam 36 gram lah dapat. Bukan sebab nak cepat kaya tapi sebab Puan Aiza ada satu matlamat yang jelas. Rumah yang dibelinya ketika tu dijangka siap dalam tempoh 2 tahun lagi. Jadi Puan Aiza nak sediakan dana yang awal lah untuk kos masuk rumah baru, kos guaman, kos renovation dan pelbagai perbelanjaan lain yang biasanya muncul bila rumah dah siap. So 2 tahun kemudian rumah yang beliau beli tu akhirnya siap. Puan Aiza jual 20 gram emas daripada simpanannya. Alhamdulillah, dana yang diperlukan untuk masuk rumah baru berjaya disediakan seperti yang dirancang. Apa yang menarik, daripada 36 gram yang dibeli dahulu, masih berbaki 16 gram emas dalam simpanan Puan Aiza. So dekat sini Puan Aiza dah mula nampak sendiri kelebihan menyimpan emas. Matlamat tercapai tapi simpanan masih ada. Dalam tempoh yang sama, harga emas pula meningkat daripada sekitar RM331 segram kepada sekitar RM600 segram. Sejak tu Puan Aiza semakin yakin untuk menabung emas secara konsisten setiap bulan. Sebab beliau sudah nampak sendiri bagaimana simpanan yang ada matlamat boleh membantu apabila tiba masanya. So kadang-kadang ni cabaran sebenarnya bukan nak cari duit, tapi memastikan duit tu masih ada apabila kita memerlukan. Jadi hari ni kalau anda menerima wang dalam jumlah yang besar, RM10,000, RM20,000, RM50,000, cuba anda fikir adakah wang tu masih ada selepas 2 tahun nanti? Atau habis sedikit demi sedikit tanpa anda sedar ke mana perginya. Kalau anda ada lebihan simpanan dan sedang mencari cara untuk melindungi nilai duit tersebut untuk matlamat 2 hingga 10 tahun akan datang, boleh hubungi saya. Saya akan bantu anda menukar sebagai simpanan kepada bentuk emas fizikal seperti yang dilakukan oleh Puan Aiza.